Nak dapatkan emas fizikal dekat Publigo ni ada 3 cara. Ini 2 dinar yang saya dapatkan dekat Publigo semuanya menggunakan apps je. Baik, dekat Publigo ni bila kita simpan emas di akaun Gap, kita ada beberapa pilihan untuk kita keluarkan emas fizikal kita. Pertama, jika item itu bawah daripada 21.5 gram, kita boleh guna kaedah Gold in Transit GIT yang di mana Publigo post berinsurans ke rumah kita. So jangan risau jika hilang dan sebagainya, Publigo akan gantikan dengan yang baru. Bila kita nak keluarkan emas fizikal, kita just bayar gold premium dan juga postage mengikut jenis emas yang kita keluarkan. Kedua adalah jika anda ingin keluarkan item emas yang besar lebih daripada 22 gram, maka anda boleh set appointment dan ambil emas anda di cawangan yang berdekatan. Cawangan Publigo hari ni dah ada dekat seluruh Malaysia dan juga kita dah ada cawangan dekat Indonesia. Ketiga adalah dengan ATM emas Publigo. Yang ni anda boleh fizikalkan emas anda hasil daripada tabungan di akaun Gap. Kalau siapa yang nak dapatkan emas fizikal dengan cepat, sangat sesuai untuk gunakan mesin ATM emas Publigo ini. Just perlu bayar gold premium dan juga ATM fee. Sama juga mengikut jenis item emas yang kita keluarkan. ATM machine ni dah ada lebih 155 buah tau. Power kan? Publigo menyediakan kemudahan yang lengkap buat penyimpan emas untuk mudah dapatkan emas fizikal mereka. Tak tahu nak buat macam mana? Sebab itu, kena daftar dengan dealer yang terlatih. Nak mula simpan emas dengan Publigo, caranya boleh klik link di bio saya, nanti saya bantu sebaiknya. Like, comment and share demi masa depan.